Malaysia Madani. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pimpinan, calon-calon, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Sekali lagi pada malam ini kita bertemu dan berkumpul untuk memenuhi pesta demokrasi setelah kita dipaksa untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Sembilan. Kita tahu apa yang telah berlaku dalam sesi yang lalu pada 2023. Ketika itu kita masuk pilihan raya secara bersama dan kita telah diberikan kemenangan secara bersama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Tetapi ketika mana kita berada dan ketika kita membina kesuksesan dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, di ketika itu tak tahu dia kena jin apa, tiba-tiba mereka menarik handbrake dan mereka meletakkan ketidakpercayaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Kerana kita tidak punya pilihan lain, dikala kita telah mengorbankan beberapa kursi kita, kursi yang sebelum itu dimiliki oleh Pakatan Harapan, dan kita serahkan kepada Barisan Nasional atas semangat kesetiakawan, atas semangat untuk sama-sama kita bertanding bersama dan menang bersama dan mentadbir bersama. Di celah-celah itulah mereka meletakkan ketidakpercayaan melalui dan menyebabkan kita hanya memenangi 17 kursi pada ketika itu dan kita tidak punya pilihan lain. Akhirnya Tok Min mengambil tindakan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Sembilan. Saudara-saudara sekalian, pilihan raya ini adalah pilihan raya yang dipaksakan ke atas kita. Betul, ia baru berlaku setelah DUN ini telah dibentuk pada tahun 2023. Benar, pilihan raya ini adalah pilihan raya yang terlalu awal. Tetapi dalam masa yang sama kita nyatakan bahawa pilihan raya ini adalah pilihan raya yang dipaksa. Dan kerana itulah rakyat Negeri Sembilan perlu memaksa dan mengajar UMNO Barisan Nasional bahawasanya kerana anda telah mengajar dan mengajak kami untuk bertarung di medan ini, maka kami rakyat Negeri Sembilan akan menunjuk ajar kepada hampa dan akan tunjuk jalan keluar kepada mereka. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan, pilihan raya ini adalah untuk meneruskan pentadbiran Pakatan Harapan. Pilihan raya ini adalah untuk memilih pemimpin yang berjiwa pemimpin dan mempunyai rasa kasihan kepada rakyat. Pilihan raya ini adalah untuk memberikan mandat terus kepada Pakatan Harapan bagi membina legasi-legasi baru dan dalam masa yang sama bagi meneruskan pentadbiran yang berorientasikan rakyat, memberi kepada rakyat, berkhidmat untuk rakyat dan yang paling penting mengangkat martabat dan harakat rakyat sehingga rakyat terus dijadikan sebagai tuan punya tanah ini dan suara rakyat adalah suara keramat yang perlu sentiasa didengar. Dan pilihan-pilihan itu hanya ada kepada Pakatan Harapan. Kita tidak berbicara tentang persoalan perkauman, kita tidak berbicara tentang sentimen keagamaan, tetapi yang kita bicarakan adalah dalam hidup kita tuan-tuan, kita hanya ada dua pilihan. Satu namanya takdir. Takdir adalah ketentuan Tuhan. Tuhan telah menentukan kita Melayu, Tuhan telah menentukan kita Cina, Tuhan telah menentukan kita India, Tuhan telah menentukan kita Kadazan, Tuhan telah menentukan kita orang asli. Semua ras dan kaum ini ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada campur tangan kita bersama. Dan kita katakan satu lagi dalam hidup kita ada unsur yang kita panggil sebagai ikhtiar ataupun usaha. Bangun, maju, turun dan jatuh, itu adalah kerana usaha yang dilakukan oleh manusia. Dan Pakatan Harapan masuk dalam mana-mana pilihan raya. Tujuan dan tugas kita adalah untuk memperjuangkan apa yang kita namakan sebagai ikhtiar ataupun usaha. Usaha kita untuk meningkat kemajuan dalam bidang pendidikan, dalam bidang keselamatan, dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Itu adalah usaha yang kita perlu lakukan. Kita tidak berbicara tentang persoalan kaum, kerana persoalan kaum itu adalah takdir. Kita tidak boleh berbicara tentangnya. Kita tidak ada pilihan tentangnya. Dia adalah satu ketentuan Tuhan. Kita terima seperti mana adanya dan kerana itulah Pakatan Harapan sepanjang sejarahnya kita masuk dalam pilihan raya untuk menjual ikhtiar,
untuk menjual idea, untuk menjual khidmat kita kepada rakyat. Kita tidak berbicara tentang sentimen sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian daripada parti-parti politik, terutamanya Perikatan Nasional yang diterajui oleh PAS, yang salah satu daripada calonnya berada di Dun Parui ini. Mereka bercakap tentang keimanan orang, mereka mempertikaikan tentang kebangsaan orang, mereka cuba merendah-rendahkan kaum dan sebagainya. Itu bukan Pakatan Harapan dan itu bukan wajah Malaysia. Malaysia hanya memerlukan politik khidmat, politik idea dan politik yang penuh dengan keinsafan dan kerahmatan, dan ia hanya ada dalam Pakatan Harapan. Boleh tuan-tuan? Kekal, kekal, kekal. InsyaAllah satu hari bulan nanti kita akan berikan kuasa ini kepada Pakatan Harapan. Selamat meneruskan kehidupan, kekalkan harapan di Negeri Sembilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.